2026年4月5日星期日迎来清明节祭扫高峰，华人纷纷前往祖先墓地祭拜，以表达对先人的敬意与追思之情。每年4月5日举行的清明节祭扫活动，在巨港庄重进行，数千名祭扫者涌入各大墓园，携带祭品与工具前来祭拜。自数日前起，扫墓活动已逐渐升温，并在当天达到高峰。祭扫者与家人一同前来清理祖先墓地，并虔诚祈祷。不仅有本地居民，也有来自外地的民众专程返乡，参与这一年度传统。一位祭扫者阿多表示，他与家人每年都会进行扫墓，以表达对祖先的孝敬与缅怀。这一传统也成为纪念已故亲人的重要时刻。Bapak dulu, kedua ini ibu. Sembahyang apa baik? Sembahyang buah kue, kertas bakar. Benari. 另一位祭扫者 Johnny 表示，清明祭扫一般从清理墓地开始，随后进行祭拜与家庭祈祷。此外，家人还会准备水果与蛋糕等贡品，以示敬意。Di makam mama. Tadi habis dari mana saja kita? Tadi habis dari papa, terus ke makam mama. Sembahyang buah, kue, pisang, kertas sembahyang. Kalau besok itu ada kegiatan apa lagi? Kalau besok di rumah sembahyangnya. Dari jam berapa? Dari jam 10 sampai siang. Cuman dia sembahyangnya pakai masak-masak. 在墓前祈祷之前，祭扫者通常先向天空行礼，随后进行庄重的祭拜仪式，并以焚烧纸钱作为结束。Muhammad Aidil Park TV